Dua-dua ada kelebihan masing-masing. Cuma beza dia, kerja kerajaan lebih stabil. Kerja swasta pula lebih fleksibel dan mencabar. Kerja kerajaan memang kaya dengan benefit. Ada kola, alam perumahan, pinjaman komputer, pinjaman kereta dan rumah, cuti belajar bergaji, cuti bersalin yang panjang dan kemudahan rawatan untuk keluarga. Kerja swasta pula ada insurans kesihatan yang kadang boleh cover sampai hospital swasta, cuti kahwin, bonus tahunan dan tempat kerja yang lebih moden. Tapi semua ini bergantung kepada syarikat lah. Kerja kerajaan biasanya 8 pagi sampai ke 5 petang. Isnin sampai Jumaat. Cuti pun banyak. Ada cuti tahunan, cuti umum, cuti bersalin, cuti belajar. Waktu kerja pun tenang, tak rushing. Kerja swasta pula kadang kena kerja lebih masa. Ada shift, ada kerja hujung minggu. Tapi flexibility tinggi dan kadang-kadang boleh kerja daripada rumah. Jadi pendapat anda antara kerja kerajaan ataupun kerja swasta, mana lagi untung?